Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kementerian Luar Negeri KLN mengesahkan penahanan seorang rakyat Malaysia di Arab Saudi. Pada akhir bulan Disember 2024, negara dikejutkan dengan laporan mengenai penahanan seorang pelawak terkenal Malaysia di Jeddah, Arab Saudi kerana disyaki memiliki bahan terlarang jenis ganja ketika dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah umrah di kota suci Makkah. Menurut laporan media tempatan, selebriti tersebut telah berada dalam tahanan pihak berkuasa Arab Saudi sejak 2 bulan sebelum itu. Penahanan dikatakan berlaku di lapangan terbang antarabangsa Jeddah di mana pelawak berkenaan dipercayai ditemui bersama bahan terlarang itu ketika bersama beberapa orang rakan yang turut sama ke Tanah Suci bagi tujuan ibadah. Apa yang menarik perhatian orang ramai ialah walaupun dikabarkan sedang dalam tahanan, akaun media sosial selebriti tersebut kelihatan aktif seperti biasa. Namun begitu sumber terdekat melaporkan bahawa segala kandungan yang dimuat naik merupakan rakaman awal yang telah disusun atur dan dijadualkan siarannya oleh pasukan pengurusan media sosialnya sebelum insiden penahanan berlaku. Tambahan lagi, pelawak berkenaan dikatakan muncul dalam sebuah program televisyen tempatan, namun program tersebut sebenarnya telah dirakam lebih awal sebelum kejadian penahanan itu berlaku dan bukan siaran langsung atau rakaman baharu. Ketika itu ramai yang berteka-teki bahawa pelawak yang dimaksudkan adalah Yassin Senario. Ini kerana hasil siasatan netizen, Yassin dilihat telah pergi menunaikan umrah bersama Azli yang juga anggota kumpulan Senario. Namun yang peliknya, Azli dikatakan pulang ke tanah air bersendirian tanpa ditemani Yassin. Lalu, kemana hilangnya Yassin? Pada 2 Januari 2025, Kementerian Luar Negeri Malaysia Wisma Putra telah mengesahkan bahawa seorang rakyat Malaysia telah ditahan di Arab Saudi. Wisma Putra memaklumkan bahawa bantuan konsular telah diberikan kepada individu tersebut bagi memastikan haknya dilindungi di bawah undang-undang tempatan negara itu. Wisma Putra menyatakan bahawa mereka sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa yang berkaitan bagi menangani situasi ini. Kementerian itu juga menegaskan bahawa mereka komited untuk memberi sokongan sewajarnya sambil menjaga kerahsiaan serta maruah rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Dalam kenyataan itu, Wisma Putra juga menggesa media dan orang ramai agar menghormati privasi individu terlibat serta keluarganya kerana kes ini adalah sensitif dan tidak sepatutnya dijadikan bahan spekulasi atau gosip. Menurut sumber, pelawak itu telah dihadapkan ke mahkamah pada November 2024 dan hasil perbicaraan dia telah dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan oleh pihak berkuasa Arab Saudi. Dia dijangka akan dibebaskan pada April 2025, namun berkemungkinan besar akan dibebaskan lebih awal sekiranya menunjukkan kelakuan baik sepanjang tempoh tahanan. Arab Saudi merupakan sebuah negara yang mempunyai undang-undang yang sangat tegas terhadap kesalahan berkaitan dadah sama seperti Malaysia. Pemilikan atau pengedaran bahan terlarang boleh membawa kepada hukuman berat termasuk hukuman mati bergantung kepada tahap kesalahan. Bantuan konsular merujuk kepada bantuan yang diberikan oleh kerajaan melalui kedutaan atau konsulat kepada rakyat Malaysia yang menghadapi masalah semasa berada di luar negara. Bantuan ini termasuk memberi nasihat, menghubungi keluarga dan memastikan individu tersebut diberi hak yang sewajarnya di bawah undang-undang tempatan. Dalam bulan Januari 2025 juga, ketiadaan Yassin Yahya kekal menimbulkan tanda tanya dalam kalangan peminat. Walaupun dia dilihat masih aktif di laman sosial Instagram dengan memuat naik hantaran di bahagian story dan feed hampir setiap hari, namun kehadirannya secara fizikal bersama kumpulan Senario amat dirindui dan mencetuskan rasa kecewa dalam kalangan peminat yang menantikan kemunculan semula penuh kumpulan tersebut. Kehilangan kelibat Yassin semakin menjadi perhatian apabila dia tidak hadir pada majlis pengumuman Duta Jekyll 2025 di mana ahli-ahli senario lain telah hadir. Ketidakhadiran ini telah mencetuskan pelbagai spekulasi, lebih-lebih lagi selepas isu penahanan seorang pelawak terkenal di Jeddah, Arab Saudi atas kesalahan berkaitan dadah pada Oktober tahun lalu masih belum terjawab dan ada pihak mengaitkan Yassin dengan kes tersebut. Sehubungan itu, anggota senario yang lain khususnya Saiful Apek turut menerima pelbagai pertanyaan daripada pihak media dan orang ramai berhubung status
sebenar Yassin. Namun Saiful Apek mengambil pendekatan untuk tidak memberi sebarang komen terperinci, sebaliknya menyarankan agar segala persoalan tersebut dirujuk kepada pihak berautoriti yang lebih mengetahui dan sahih. Saiful Apek turut menegaskan bahawa dia tidak mahu membuat sebarang andaian kerana tiada maklumat yang sahih dan menyeru semua pihak agar mendoakan perkara yang baik-baik untuk Yassin. Menurutnya, dia mengenali Yassin sejak sekian lama dan percaya bahawa Yassin bukan seorang yang bodoh walaupun mungkin ada kekurangannya. Mengulas mengenai dakwaan bahawa Yassin adalah individu yang ditahan di Jeddah, Saiful Apek menekankan bahawa sebagai manusia, kita semua tidak dapat lari daripada pandangan negatif masyarakat. Dia menyarankan agar setiap individu sentiasa bermuhasabah diri dan bertanggungjawab terhadap kata-kata serta tanggapan yang dilemparkan, terutama di media sosial. Wahid, salah seorang anggota kumpulan senario, menjelaskan bahawa dia tidak mengetahui sebarang maklumat mengenai keberadaan Yassin. Dia menegaskan adalah tidak wajar untuk membuat andaian bahawa Yassin sedang ditahan kerana perkara tersebut tidak dapat dipastikan. Menurut Wahid, dia sendiri tidak berani untuk mengulas secara terbuka kerana bimbang tersalah cakap berkenaan perkara yang belum sahih. Katanya dia menetap di Ipoh, Perak, manakala ahli kumpulan senario yang lain berada di Kuala Lumpur. Oleh itu, dia hanya turun ke Kuala Lumpur apabila dijemput untuk menghadiri sebarang urusan kerja. Keadaan ini menyebabkan mereka jarang bertemu dan tidak mengetahui keadaan peribadi masing-masing secara dekat. Wahid turut menyatakan bahawa mereka tidak mempunyai maklumat langsung mengenai situasi sebenar Yassin. Malah dia berseluruh mengatakan mungkin Yassin sedang menikmati hidup dan mempunyai rezeki yang baik, sebab itu tidak kelihatan atau menghubungi sesiapa. Bagi Wahid, dia hanya akan menyertai sebarang persembahan jika diajak tanpa terlalu mengambil tahu urusan peribadi rakan-rakan lain. Dia turut menjelaskan bahawa sejak dahulu ahli senario tidak mencampuri hal peribadi antara satu sama lain. Mereka hanya berhubung melalui kumpulan WhatsApp untuk urusan kerja semata-mata. Ini menjadi budaya dan keunikan kumpulan senario sejak dahulu, di mana setiap ahli membawa haluan masing-masing selepas selesai tugasan bersama. Wahid turut meluahkan rasa kehilangan terhadap ketiadaan Yassin yang dianggap sebagai antara punca utama rezeki kumpulan itu. Menurutnya, semasa Yassin aktif, banyak undangan persembahan berjaya diperoleh kerana usaha gigih Yassin mencari peluang. Katanya, dia sendiri lebih bersifat mengikut dan hanya hadir bila dimaklumkan ada persembahan. Tanpa kehadiran Yassin dan Azli, Wahid percaya senario mungkin tidak lagi menerima banyak undangan kerana ahli lain kebanyakannya bersikap pemalu. Selain itu, Wahid turut berkongsi rasa kesal kerana tidak berpeluang menghantar Yassin ke lapangan terbang ketika rakan baiknya itu berangkat menunaikan umrah bersama Azli pada Oktober tahun lalu. Dia memuat naik video kenangan mereka bersama di media sosial dengan latar lagu Kawan yang merakam detik terakhir mereka sebelum berpisah. Saya dah buat statement, katanya patutnya balik sebelum raya. Tapi ini kerana government to government punya komplikasi, sebab visa dari segi tiket, lepas tu dia kena ke satu lagi pemindahan DEP. Akhirnya, rahsia mengenai keberadaan pelawak dan anggota kumpulan senario Yassin Yahya terbongkar. Teka-teki dan pelbagai spekulasi yang timbul akhirnya terjawab apabila rakan baiknya Saiful Apek akhirnya mendedahkan bahawa Yassin kini berada di sebuah pusat pemulihan di Arab Saudi, bukan di penjara seperti yang disangka ramai. Menurut Saiful Apek, pusat pemulihan itu bukan sahaja menyediakan rawatan, malah dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti kedai runcit, menandakan ia bukanlah sebuah tempat tahanan yang ketat. Pada waktu itu, Saiful Apek menjelaskan bahawa Yassin dijangka pulang ke Malaysia sebelum Aidilfitri. Dia menyeru orang ramai supaya berhenti membuat spekulasi dan memberi ruang kepada Yassin untuk menjelaskan sendiri situasi sebenar apabila dia kembali ke tanah air. Tambahnya, keadaan Yassin di sana dilihat semakin baik dan positif. Bahkan Yassin berjaya menghafaz 20 juzuk Al-Quran, satu pencapaian yang menunjukkan perubahan mendalam dalam diri pelawak itu. Pendedahan ini turut memperkukuh spekulasi yang timbul sejak tahun lalu mengenai seorang pelawak popular yang didakwa ditahan di Jeddah atas kesalahan berkaitan dadah. Walaupun isu ini heboh diperkatakan, anggota kumpulan senario pada waktu itu memilih untuk berdiam
berdiam diri demi menjaga perasaan keluarga Yassin. Saiful turut menekankan bahawa hukuman kesalahan dadah di Arab Saudi adalah sangat berat, termasuk hukuman hudud dan bukannya penahanan sementara seperti 2 atau 3 bulan. Ini sekaligus menimbulkan tanda tanya bahawa keberadaan Yassin di pusat pemulihan mungkin adalah sebahagian daripada usaha pemulihan kendiri, bukan kerana hukuman formal oleh pihak berkuasa. Dia turut berkongsi bahawa telah beberapa kali berhubung dengan Yassin melalui aplikasi Zoom dan mendapati keadaan Yassin kini lebih sihat dan ceria, termasuk pertambahan berat badan serta penglibatan aktif dalam aktiviti keagamaan. Namun begitu, sehingga kini masih belum ada berita terkini mengenai Yassin walaupun dijangka akan pulang ke tanah air sebelum Aidilfitri. Sama-sama kita doakan agar segala urusan Yassin dipermudahkan dan semua yang telah terjadi ini sebagai iktibar buat dirinya dan juga kita semua. Sekian.